Jadi ini dia tablet terbaru dari Samsung iaitu Galaxy Tab S11 series dan kat tangan aku ni ada model paling premium iaitu Galaxy Tab S11 Ultra. Jadi macam biasa aku nak share 3 perkara best dan 3 perkara kurang best pasal tablet ni. Perkara best yang pertama, Galaxy Tab S11 Ultra ni ada design yang sleek dan juga minimalis. Terdapat dua pilihan warna iaitu grey dan juga silver. Tablet ni memang terasa nipis dan juga ringan dengan ketebalan 5.1 mm saja dan berat hanya 692 gram sahaja. Perkara best yang kedua, Galaxy Tab S11 Ultra ni menggunakan chip Dimensity 9400 Plus yang dipadankan dengan 12GB RAM dan 512GB storage. Samsung kata chip ni mampu menawarkan peningkatan prestasi sehingga 24% pada CPU dan 27% pada GPU. Perkara best yang ketiga, tablet ni guna OS yang terbaru dari Samsung iaitu One UI 8 berasaskan Android 16. Selain tu, ia menyokong software support sehingga 7 tahun. Jadi, korang boleh guna tablet ni sampai 2032. Perkara kurang best yang pertama, memang tablet ni nipis dan juga ringan. Namun, tak ada perubahan design yang signifikan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Perkara kurang best yang ketiga, walaupun tablet ni guna bateri yang besar 11,800 mAh, namun hanya menyokong pengecasan 45 watt sahaja. Perkara kurang best yang ketiga, harga jualan untuk Galaxy Tab S11 Ultra ni boleh dikatakan agak tinggi dengan harga bermula RM5,500 dan bercecah sehingga RM6,500. Jadi itu dia 3 perkara best dan 3 perkara kurang best pasal Galaxy Tab S11 Ultra. Jadi macam biasa, apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah.